Nah, tu cerita kita yang berlaku sekarang. Nah, ada anak perempuan jaga baik. Siapa yang ada anak perempuan, dibiarkan anak perempuannya membuka kepala di khalayak ramai, maka dia menjadi fasik. Nampak? Haji kan tu, haji fasik. Ustaz fasik. Tak ada kira siapa-siapa. Nampak? Mufti tu mufti fasik. Tak ada peduli. Nah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nabi, kulli azwajika, hai nabi, musuruhlah bini-binimu. Nampak? Wa banatika, dan anak-anak perempuanmu. Wa nisa'il mu'minin, dan orang-orang perempuan yang beriman. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, supaya mereka menutup kepala dengan jilbab, dengan tudung, dengan sandang. Kau pandai dah. Nah, ini perintah agama. Dah kita anak puang dah akan tudung, pakai luar ketat, puing punggung-punggung. Mak dah kata benda, nolak mak tanya, mau beli danih luar, beli kat mak selah. Mak nak pakai juga. Nak pakai di rumah dah apalah, nak tunjuk ke ayah. Nak bagi makan buluk mak. Pakai juga mak betih ni macam lagi surai lagi. Faham tak betih? Ni. Pasal apa? Berasa comel. Kita sendiri pun kita kak dunia nombor satu. Nombor satu dunia. Tak ada akhirat dah. Dia pula. Tak boleh. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Jangan main-main. Sebahagian daripada ikutan menyebabkan menjadi murtad, menjadi kufur dan sebagainya. Sebab tu kita dengar pelik-pelik dia ni cakap, ikut benda kat Islam sampai jadi gitu. Dia orang Islam. Padang main nak ikut Nabi belaka. Buah tu. Kalau kita ikut hukum Quran tak maju kita. Undang-undang Islam kalau nak kira dia gak zalim tau. Mari buah bodoh. Bodoh saja boleh tahan. Yaruddukum ba'da imanikum, belakang kafirin, jadi kafir. Nampak? Dah jahil. Dak jahil gua ni dah mak ayah kita dak suruh jadi alim. Mak ayah kita nak akademik tinggi. Nah. Atau juga tuition ni bahasa Inggeris 30 ya mampu. Ni bagian matematik 40 ya seminggu 4 kali. Ni bagian sains pula boleh tinggi. Dah bagian agama ada. Nah, jahil tak apa. Dengar lebih kurang gitu Kalau agama yang kita dengar surat main gitu Nah, dah macam mana anak-anak nak reti agama. Nah, mak kita jahil dah, ayah kita jahil dah, tok kita kau jahil lagi. Nah, jadi satu generasi. Banyak-banyakkan istighfar, bersedekah, minta Allah ampunkan dosa ibu bapa kita, dosa tok nenek kita yang tidak mentarbiahkan kita kepada jalan agama dulu. Rabbana fil lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan dosa segala keturunan kami hak mati-mati dah belaka, yang mereka dulu daripada kami. Itu cara dia. Nah, selagi mana kita makna tak rasa bahawa kita ini maknanya berada di dalam kegelapan, selagi itulah kita tak akan berasa kita nak jadi cerah kehidupan kita. Sebab tu kalau kita sesak dalam gelap, kita mudah nampak barang cerah. Tapi kalau sesak dalam cerah kau pakai payah. Nah, kita kena berasa dulu gelap, barulah kita ni nak berasa nak cari cepat cerah. Kalau kita duk berasa cerah semua, nah, padahal kita sesak di dalam cerah. Nah, kita ni orang Islam dah, alhamdulillah. Orang beriman dah, alhamdulillah. Ya ayyuhallazina amanu aminu billah. Hai orang yang beriman dah, berimanlah pula kepada Allah. Bukan kita kafir dah. Tambahkan lagi iman kamu. Tak ada jalan lain dah. Obat pada segala penyakit dunia ni adalah Islam. Agamalah menjadi obat. Mana-mana pun agamalah obat. Tak? Tidak ada yang lebih boleh mengatasi daripada agama. Itu saja. Yang paling jahat sekali dalam kampung, penjenayah. Wak gi mana? Wak gi dalam penjara.
Penjara pun dia obat ni. Dia panggil ustaz nak mengajar. Yang mana tubik penjara dia ikut ajaran agama dalam kuliah dalam penjara, dia jadi molek. Hak mana dia tak ikut hak ustaz besar dalam jail itu, dia kembali menjadi penjenayah. Nah, menunjukkan Al-Quran, hadis, agama ni adalah obat kita. Nah, dunia ni bukan Tuhan marah. Tuhan suruh teruk buang tak. Nah, tapi kita ni dunia saja. Tidak ada akhirat. Hak tu malang. Semayang dah kadang-kadang anak kita tak berhati. Nah, budak perang ada ambil depan mak, boleh pergi ambil depan mak. Kalau belakang tu boleh tahan kira mak tak nampak. Tak, mak tak ada, lelaki mari ambil mak tak ada, hari kita pergi jalan mari ambil lagi mak balik pula. Boleh tahan kira jahat dah. Ni depan mak. Hari motosikal, ping mak tengok kot jika